Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan tinjauan cuaca kita pada pagi ini dengan melihat status cuaca panas bagi rantau negara kita. Pada pagi ini, daerah Kota Star berada pada tahap 2 iaitu berjaga-jaga dengan suhu harian boleh mencecah 37 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Manakala 17 kawasan lagi yang ditandakan dengan warna kuning berada pada tahap 1 iaitu berjaga-jaga dengan suhu harian boleh mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius. Oleh itu, orang awam yang berada di kawasan berkenaan dinasihatkan untuk sentiasa mengamalkan minum air yang mencukupi, elakkan dari melakukan pembakaran terbuka. Bagi mengetahui keadaan semasa cuaca rantau negara, kita ikuti pula paparan imej Gema Radar. Hujan berserta ribut petir yang sedang berlaku di Selat Melaka juga di beberapa tempat di daerah Selangor dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala tinjauan sebelah petang pula, Met Malaysia meramalkan hujan berserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku terutamanya daerah pantai barat Semenanjung Malaysia iaitu di pedalaman negeri Kedah, negeri Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan juga di daerah Johor. Bagi Malaysia Timur pula, hujan berserta ribut petir yang sedang berlaku di bahagian tengah negeri Sarawak ini dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Manakala bagi negeri Sabah, keadaan adalah baik, cerah dan tiada hujan buat masa ini. Tinjauan pada sebelah petang pula menunjukkan bahawa hujan berserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku, namun ia lebih tertumpu di bahagian selatan negeri Sarawak, utara negeri Sarawak, pedalaman juga pantai barat negeri Sabah. Bagi mendapatkan segala informasi cuaca terkini, orang awam boleh melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my, juga melalui laman media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram, Twitter X, YouTube dan juga aplikasi My Cuaca. Sebelum berpisah, kita ikuti terlebih dahulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama, juga bacaan indeks pencemar udara IPU. Sekian dahulu daripada saya, Ahmad Rifai Ahmad Rizwan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.